Jadi seperti yang saya terangkan tadi, pada tahun 1972 MECOM telah pun ditubuhkan, dan pada Ogos 1974 kami telah dihadiahkan dengan hadiah pertama di Malaysian Development Fair Display Contest, dan pada Februari 1979 kami telah dilawat oleh Tan Sri Konosuke Matsushita, iaitu pengasas syarikat Matsushita ini, dan dia telah pun meninggal dunia pada 2 tahun yang lepas. Dan pada Disember 1980 kami juga telah dihadiahkan sebagai kilang yang tercantik di Petaling Jaya. Dan pada Ogos 1982 adalah satu sejarah bagi aktiviti kumpulan kawan mutu, di mana kami telah mula aktif dengan secara official, dan pada April 1984 kami mula bekerja 5 hari seminggu. Pada Jun 88 syarikat MEDEF, iaitu Masyarakat Electronic Devices, produksinya telah bermula. Dan pada Jun 1988, kilang pertama kami di Sungai Wei, iaitu kilang penala TV atau tuner, telah pun berpindah ke Shah Alam, memandangkan space yang berada di Sungai Wei tidak dapat mencukupi untuk kilang-kilang yang lain. Jadi mereka sempat berpindah ke Shah Alam. Dan pada November 1988 adalah tahun yang sejarah juga, kerana itu adalah di mana kita dapat menikmati atas hasil usaha kami yang giat. Kami telah memenangi sebagai johan keseluruhan di konvensyen kebangsaan. Jadi kumpulan kami, kumpulan Triangle, telah menjadi johan di konvensyen ini. Dan selain daripada itu, pada November 1989 kami telah achieve 5 billion pieces bagi electrolytic capacitor dan 1 billion pieces accumulated production bagi variable resistor. Dan pada Jun 1990 MEDEF telah dibuka dengan resminya oleh Minister of International Trade and Industry. Okay. Sekarang kita kembali kepada yang saya rasa sangat penting bagi kita untuk renungi. Jadi dalam Matsushita kami sangat stres kepada ideal-ideal yang telah dibentangkan oleh pengasas kami. Jadi kami di sini saya nak terangkan akan corporate objective yang termasuk dalam basic business principle kami. Jadi di dalam corporate objective ni telah dijelaskan, iaitu to recognize our responsibility as industrialists to foster progress, to promote the general welfare of society and devote ourselves to the further development of world culture. Jadi ini adalah menjadi asas bagi kami untuk menjalankan perniagaan kami. Ini adalah dia punya translasi. Next. Jadi bagi pekerja, kami tidak lupa juga kami ada basic grade di mana dijelaskan dalam kami punya ideal, di mana progress and development can be realized only through the combined effort and cooperation of each member of our company. So each of us, therefore, keeping this idea constantly in mind, shall devote ourselves to the continuously improvement of our company. Jadi sebagai asas kami membuat kerja dengan berpandukan pada apa yang telah dinyatakan di sini. Next. Dan pada tiap-tiap pagi kami juga membaca asas prinsip, dan seperti untuk pengetahuan anda, bagi kami yang bekerja di Matsushita, kami bermula dengan senaman waktu pagi, kemudian diikuti dengan lagu syarikat, dan kemudian diikuti dengan pembacaan asas prinsip. Jadi asas prinsip ini telah dicatatkan dengan 7, iaitu pertama, National Service through Industry, kedua, fairness, 3, harmony and cooperation, keempat, struggle for betterment, kelima, courtesy and humility, keenam, judgment and estimation, dan ketujuh, gratitude. Jadi ini kita pun terdapat dalam kita punya rukun negara, itu pun sebagai satu contoh yang telah kita lalui. Dan sebagai slogan pula,
kita juga ada buat satu company slogan di mana dicatatkan di sini, iaitu let us provide an abundance of quality electrical appliances to enrich people's lives everywhere. Jadi keyword di sini ialah provide abundance of quality electrical appliances. Jadi dengan ini syarikat Matsushita pengasasnya telah menegaskan setiap masa, iaitu quality adalah memain peranan yang sangat penting dalam perniagaan kami. Dan oleh kerana itu kita ada set some basic policies of quality. Jadi basic policies for quality control at Matsushita ada 3 sini yang sangat penting yang perlu saya terangkan. Pertama, quality is always the first priority. Jadi dalam perniagaan kami, walaupun kita sibuk dengan bisnes kami untuk meluaskan pasaran, untuk mendapat keuntungan yang bagus untuk digunakan dan untuk didistribute kepada pekerja-pekerja dengan memberi welfare yang baik, tapi kami mesti sentiasa ingat, iaitu quality adalah kita punya first priority. Dan juga satu motto yang sangat popular yang saya juga dengar banyak orang menggunakannya ialah make man before making product. Jadi kita punya founder Konosuke Matsushita telah sedari, iaitu untuk mengeluarkan barangan yang bermutu tinggi perlu mengeluarkan membimbing pekerja-pekerja yang faham akan pentingnya mutu dan macam mana hendak mendidik mereka supaya mereka sentiasa membuat pengeluaran dengan berpandukan mengeluarkan barangan yang bermutu tinggi. Jadi kita perlu menitik berat kepada this human punya area. Dan ketiga ialah the customer is king. Pernah saya dengar mereka kata the customer is God, tapi ini tidak lagi digunakan. The customer is king, atau sekarang lebih digunakan the customer is right, ataupun to satisfy the customer is the first priority. Jadi kami juga menegaskan ini. Tapi di dalam syarikat kami, customer ni bukanlah hanya external customer, tapi internal customer pun ada juga. Itu the next process is also the customer. So tiap-tiap proses di syarikat kami juga mengamalkan polisi ini, iaitu kita mesti juga menitik berat, iaitu bukan hanya customer yang membeli barangan kita, juga proses yang kita forward kita punya next product. Okey. Jadi dalam kita punya purpose of production sini perlu saya tegaskan, iaitu kita ada 3 kriteria, iaitu purpose of production to manufacture good products useful to society quickly and inexpensively, and to contribute to the welfare and happiness of all people. Jadi berpandukan pada faktor-faktor ini kita menjalankan aktiviti kami. Dan dari sini kita dapati untuk menjalankan quality control ini, bila kita menjalankannya, kita akan dapat mengeluarkan produce quality product that meet customer requirement, to produce economically, dan to produce with the cooperation of everyone. Jadi semua perkara-perkara yang telah saya nyatakan ini adalah menjadi asas dan menjadi panduan untuk kami menjalankan aktiviti harian kami. Dengan itu perlu saya continue, iaitu the purpose of quality control. Jadi di sini kita dapati, iaitu seperti jalan. Jalan kita tidak mahu ada lubang ke, bam ke, jauhi daripada kemalangan, ketahanannya. Seperti tempat tinggal, mestilah tempat yang pleasant kita tinggal, desain yang cantik, dan seperti itu juga mestilah sesuatu yang senang digunakan dan tidak mengeluarkan defect. Jadi it is very important that these products with good quality are available at reasonable prices for comfortable and convenient daily life. So the purpose of quality control is indeed to produce good quality products
product at reasonable prices, in which sense all the quality control activities are important.